Mana-mana yang kerajaan buat tidak mendatangkan manfaat, faedah, tidak menjaga kebajikan rakyat, kita akan mengkritik sistem itu, tuan-tuan. Kita di lantai NGO sekarang ini, kita tidak ada sebarang kepentingan. Kita NGO adalah non-partisan. Kita tidak mempunyai mana-mana parti dan kita tidak cenderung ataupun taksub kepada mana-mana parti politik. Kita bercakap berdasarkan hak kita sebagai rakyat Malaysia. Kita tidak ada kepentingan untuk mengguling dan menjatuhkan kerajaan. Tetapi kita bercakap untuk mengkritik dan memberi solusi kepada kerajaan. Ini beza, tuan-tuan. Kalau kita nak berselindung di sebalik nama NGO, selepas itu kita membuat gerakan untuk mengguling, menjatuhkan kerajaan dengan membuat pelbagai fitnah, lebih baik hampa declare masuk mana-mana parti politik, join mana-mana parti politik, dan hampa lawan dalam isu melibatkan politik secara directly. Hampa jangan berselindung di sebalik nama NGO, selepas itu hampa bercakap untuk menjatuhkan kerajaan. Apa kepentingan NGO untuk menjatuhkan kerajaan? NGO tidak menceburi mana-mana pilihan raya. Mereka tidak masuk mana-mana pilihan raya. Mereka tidak bertanding di dalam mana-mana pilihan raya. Kenapa mereka nak menjatuhkan kerajaan? Apa kepentingan NGO nak menjatuhkan kerajaan? Kalau NGO mengkritik kerajaan, kalau NGO mengkritik kerajaan, mengkritik sistem, mengkritik pentadbiran, ini adalah semak dan imbang daripada rakyat kepada kerajaan. Ini adalah biasa. NGO tidak ada kepentingan, sebab tu kita heran. NGO di Malaysia ini, mereka bukan setakat mengkritik kerajaan, tetapi mereka membawa gelombang untuk menjatuhkan kerajaan. Kalau nak jatuhkan kerajaan, lebih baik apa join politik. Sebab kalau kerajaan sekarang ini jatuh, naik kerajaan baru, hampa tetap NGO juga. Kita tak tahulah di sebalik NGO hampa ini, mungkin hampa duduk di mana-mana di belakang parti politik yang memberi arahan kepada hampa untuk menumbangkan kerajaan. Sebab itu kita di Surplus, kita punya prinsip perjuangan kita cukup jelas. Perjuangan kita jelas, tuan-tuan. Di Surplus kita mengkritik sistem, mengkritik pentadbiran. Mana-mana yang kerajaan buat tidak mendatangkan manfaat, faedah, tidak menjaga kebajikan rakyat, kita akan mengkritik sistem itu, tuan-tuan. Dan mana-mana tindakan yang dibuat oleh kerajaan memberi manfaat dan kebaikan kepada rakyat, kita akan sokong tindakan itu. Inilah sebagai semak dan imbang kita di lantai NGO. Ini kita berselindung di sebalik NGO, kita hentam kerajaan, nak tumbangkan kerajaan. Kalau tumbangkan kerajaan ini, yang naik pun bukan di kalangan NGO. Kalau tumbangkan kerajaan ini pun yang naik adalah di kalangan orang-orang politik. Sama juga. Sebab itu, tuan-tuan, cuba hampa tengok. Kita bukan baru melihat pilihan raya di Malaysia. Ada di kalangan viewers ini berkali-kali. Lebih daripada 3, 4, 5 kali mengundi. Bukankah hampa akan bagi tahu semasa mengundi, semasa kempen pilihan raya, mereka akan bercakap melibatkan hak-hak rakyat, dan selepas menang, mereka akan hilang tanpa pedulikan apa yang mereka janjikan kepada rakyat. Bukankah ini berkali-kali, setiap kali datang pilihan raya, inilah rang yang rakyat dapat. Inilah yang rakyat akan ulang-ulang dan ulang. Sama juga di kalangan pemimpin-pemimpin NGO. Sama, tuan-tuan. Semasa nak pilihan raya, hampa hentam government, hampa sokong pembangkang. Dan selepas pilihan raya, yang mana menang tetap akan hilang dan tinggalkan hampa sendirian. Ini adalah standard. Sebab apa? Sebab hampa di NGO nak menjatuhkan kerajaan dalam masa yang sama, tuan-tuan, hampa tidak menceburi mana-mana pilihan raya. Bagi kita di Surplus, kita hanya semak dan imbang kepada sistem pentadbiran kuasa. Apa yang hampa menang sebagai wakil rakyat, adakah hampa deliver segala janji-janji yang hampa berikan kepada rakyat? Adakah wakil-wakil rakyat mengambil tindakan pendekatan untuk membantu rakyat? Adakah wakil rakyat di sepanjang 5 tahun hampa menjawat jawatan sebagai ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri? Berapa kali hampa turun ke lapangan? Hampa pedulikan hak rakyat, hampa tengok nasib rakyat, hampa jaga kebajikan rakyat. Adakah ini yang hampa muat? Kalau hampa tak muat, inilah kita di lantai NGO, kita akan bercakap semak dan imbang, tuan-tuan.